Okey, Assalamualaikum guys. Mari aku nak tunjuk satu cara kepada anda yang masih lagi tak jumpa macam mana nak guna Visa Card Touch 'n Go untuk kita buat transaction di luar negara. Okey, ini Visa Card ya. Ini Visa Card yang kita apply melalui aplikasi Touch 'n Go. So bila sampai kita tak tahu nak buat macam mana. Okey, jom aku tunjuk macam mana nak guna Visa Card ni dan kita boleh berbelanja, spending our money di overseas, tak kira mana-mana pun, all over the world. Jom ikut aku tunjuk sama korang. Baik, kita pergi kepada Touch 'n Go apps di dalam telefon masing-masing. Tekan Touch 'n Go e-wallet korang, kemudian akan keluar paparan macam ni. So cari Visa Card. Biasa dia ada kat sini Visa Card. Kalau tak ada, kau pergi dekat bawah ni, tekan more. Dia ada Visa Card kat situ. Tekan Visa Card ni. Okey, dah keluar. Ni Visa Card aku lah. Visa Card. Korang dia akan keluar dengan nombor. Dia akan paparkan 4 nombor yang belakang saja. Okey, apa yang kita perlu buat? Ignore yang lain-lain tu. Pergi dekat kat security ni. Kat security, tekan kat sini. Kemudian tekan korang punya password lah, ataupun pin korang lah. Semasa ada pin kan. Okey, dia keluar macam ni. So bila keluar macam ni, apa yang korang kena buat ialah tick overseas spending ni. Disebabkan kita tak tick overseas spending ni lah, kita tak boleh buat transaction, kita tak boleh nak spend apa-apa duit kita di dalam e-wallet kita dekat overseas. So tick benda ni. Bila dah tick benda ni, automatik kita dah boleh buat transaction dekat luar negara. Okey, itu saja. Tak payah pening-pening. Buat sekarang, besok korang nak pergi mana-mana, buat transaction dekat overseas, dah boleh. Selamat mencuba dan share jugalah kepada orang lain. Kod lah ada orang lain yang tak tahu nak guna benda ni juga. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.